Malaysia, China, India. Di Malaysia, semua kaum ini bersatu menjadi satu bangsa yang tak memilih agama, yang menyatukan rakyat. Kanak-kanak yang membesar dalam perkauman yang berbeza seperti di Malaysia dapat mengenal dan belajar menghormati kaum antara satu sama lain. Kanak-kanak pada awalnya diorang akan keliru bila diorang sambut perayaan diorang sendiri. Macam perayaan diorang dah terbiasa, tapi dengan perayaan orang lain dia macam apa ni, apa tu, diorang tak tahu apa tu. So kita sebagai orang dewasa, orang tua, orang di sekitar dia, kita sebagai guru kena explain kepada diorang yang macam ini perayaan Deepavali, ini adalah perayaan Hari Raya, ini New Year, Chinese New Year. So kita sebagai orang dewasa kena pimpin diorang untuk kenal dengan lebih jauh lagi pasal kaum yang ada di sini, yang ada di Malaysia. Budak-budak ni diorang banyak belajar daripada pengalaman. Macam seharian kita bangun solat subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib, isyak. Macam budak-budak lain, diorang solat dekat gereja, solat dekat tokong. So diorang belajar daripada pengalaman diorang sendiri untuk membesar dan mengenal jati diri diorang sendiri, identiti diorang sendiri. Apa tu nama? Oh my gosh, what is this? Diorang akan budaya-budaya di Malaysia ini menerapkan kita untuk menghormat satu sama lain dan menjaga satu sama lain walaupun berbeza agama, bangsa. So kita sebagai guru, sebagai ibu bapa, sebagai abang kakak, kita kena tunjukkan moral yang baik. So kita sebagai orang dewasa, sokonglah budak-budak atau kanak-kanak ini untuk membesar dalam lingkungan yang baik, positif, supaya diorang menjadi orang yang baik. Seterusnya saya akan bercakap tentang geografi. Diorang ada bercakap tentang 3 negara, Qatar, Jepun dan Sarawak. Ada 3 negara. Pertama, bangsa. Diorang ada terangkan dia dengan Malaysia adalah daripada segi pemakaian, kemajuan dan bahasa diorang. Apa yang kita tahu daripada semua negeri ni? Daripada Qatar, Jepun dan Sarawak. Daripada tiga-tiga ni kita boleh tahu nilai-nilai murni, ketegasan dan kedisiplinan, tradisional yang menarik. Ketiga-tiga negara ini memang berbeza, tetapi kedisiplinan, ketegasan, menghormati satu sama lain, itu adalah value dan pembezaan diorang antara satu sama lain, membezakan kita dengan negara yang lain. So, itu sahajalah untuk saya. Bye.